Assalamualaikum. Hari ni kita nak tunjuk selising. Orang kata dah berubah. Dah berubah. Kita ada pasar Siti Sarah. Besar lah. Besar juga pasar Siti Sarah selising ni. Memang besar. Ni kita tengok besar. Tu dia Siti Sarah. Pasar Siti Sarah. Pasar ni orang kata suasana pasar selising. Dulu dia kecil kan, sebab itu bakar dulu. So dia buat baru. Nampak pasar Siti Sarah selising. Beli barang ni sini lah. Boleh dikatakan murah lah. Kita nego ni kena cari barang-barang murah semua. Tu pasar Siti Sarah selising. Yang mana nak beli barang-barang rucik semua, belilah sini. Sebabnya barang-barang dia murah. Terima kasih.